Geng, siapa kat sini ada masalah dengan nak tanggalkan stiker lama ni? Okey. Nak pakai pisau tak boleh, nanti calar bodi kereta. Okey. So, ini jalan penyelesaiannya. Pakai stiker remover ni. Ni. Okey, kita spray, tunggu dalam 2-3 minit. Okey, tunggu dia berkembang. Kita pakai scraper ni, tanggalkan. Dan baru kita lap dia. Okey, jom kita buat. Okay, kita spray pakai stiker remover ni. Okay, kalau beli benda ni dia siap bagi scraper sekali. Spray dulu. Sebelum dah pakai ni, koncang dulu. Lepas dah koncang, baru spray. Okay, dah spray, tunggu 2-3 minit, baru kita pakai scraper, kita tanggalkan. Okay geng, dah sampai dah 2-3 minit. So kita just pakai scraper ni, kita buat macam ni je. Okay, tengok tanggal. Tengok. Oh, semua tanggal ni. Tengok tanggal. So ada lagi sikit-sikit ni, ambil spray. Spray. Okey, agak. Okey. Lepas tu ambil kain basah ni. Just lap macam ni. Tengok. Hilang. Oh, baik. Okay kan? So siapa nak dapatkan, okay, boleh check out sekarang dekat link ataupun dekat beg kuning. Baik.